Syamil memang excited bila isterinya menang anugerah Bintang Popular BH ke-37. Dia siap-siap pesan makanan lagi untuk sama-sama raikan kemenangan tu dengan Ernie Zakri dekat restoran. Memang seronok tengok dia dapat award ni, kata Syamil. Jadi saya pun nak sambut sekali, makan-makan dan nikmati momen ni bersama dia. Memang special lah malam tu, tambahnya. Memang jelas, kegembiraan tu bukan saja untuk isterinya, tapi Syamil sendiri pun rasa teruja dan bangga dengan pencapaian Ernie Zakri. Tapi, sebelum sempat mereka berjumpa di lokasi yang dijanjikan, Ernie terpaksa patah balik ke Premier Hotel, Kuala Lumpur, untuk terima anugerah Bintang Paling Popular ABP BH37 pada malam Jumaat. Syamil, atau Syamil Akmal Muhammad Fosli, 32, pula luahkan rasa teruja bila isterinya menang besar di acara tu. Memang jelas kegembiraan tu bukan sahaja untuk Ernie, tapi juga buat Syamil sendiri. Syamil kongsi momen menarik tu dengan penuh rasa teruja. Saya sebenarnya dah tunggu Ernie datang ke tempat yang kami janjikan untuk raikan anugerah pertama yang dia menang. Dah pesan semua, banyak juga saya pesan untuk 6-7 orang makan. Tiba-tiba dapat panggilan dia menang anugerah utama, terus menjerit juga dekat kedai ni, kata Syamil dengan nada penuh kegembiraan. Dia kemudiannya kongsikan momen tu dalam satu video yang dimuat naik di Instagram miliknya pada malam Jumaat. Dalam video tu, jelas terpancar rasa bangga dan teruja Syamil terhadap pencapaian isterinya. Memang jelas, malam tu bukan sahaja malam kemenangan buat Ernie Zakri, tapi juga malam penuh kegembiraan buat Syamil sendiri. Mereka berdua nampak gembira dan bersyukur atas pencapaian besar tu, sambil meraikannya dengan suasana santai dan meriah. Syamil juga dilihat masih berada di restoran tu sebelum balik ke rumah untuk terus meraikan kemenangan Ernie. Dalam nada berseluruh, dia kata dia bakal nikmati juadah tu bersama Bintang Paling Popular. Saya akan bungkus makanan ni dan balik rumah. Di rumah, saya bukan makan dengan orang biasa, saya makan dengan Bintang Paling Popular, seluruhnya sambil tersenyum. Sementara itu, Ernie terpaksa naik ke atas pentas untuk terima anugerah kategori utama ABP BH37 dalam keadaan agak terkejut. Menurutnya, dia dah pulang awal kerana tak sangka akan diumumkan sebagai Bintang Paling Popular malam tu. Ernie juga membawa pulang trofi dan wang tunai RM30,000 selain memenangi kategori penyanyi wanita popular.